Pasukan Portugal sah layak ke round of 16 selepas berjaya mengalahkan Croatia. Perlawanan di dalam round of 32, perlawanan yang melibatkan pasukan Portugal menentang Croatia. Perlawanan yang berkesudahan 2-1. Ada banyak sebenarnya benda yang kita boleh borak berkenaan dengan game Portugal menentang Croatia ni. Dia dramatik gila. Dia plot twist balik. Lepas tu dia plot twist balik. Ya tuan-tuan. So ini adalah recap sedikit mengenai apa yang terjadi. Kita mulakan dengan statistik terlebih dahulu. So kalau kita tengok statistik, jelas memang position game milik Portugal. Untuk separuh masa yang pertama, pasukan Portugal memulakan serangan seperti biasa, tipikal gameplay daripada pasukan Portugal, iaitu crossing. Ada banyak crossing yang terjadi tapi tak banyak percubaan yang tepat ke arah goalkeeper. Untuk pasukan Croatia pula, diorang turun dengan taktikal bertahan. So kalau kita tengok bahagian defense tu memang agak compact. Untuk separuh masa pertama ni sebenarnya dah memang agak annoying. Sebab apa? Pasukan Portugal, pemain-pemainnya memang try hard. Memang seboleh-boleh lah nak bagi Cristiano Ronaldo tu score tuan-tuan. Tapi tak boleh. That's the problem is. So tak ada try. Crossing memanjang tapi tak jadi apa. So kita skip, kita terus masuk ke separuh masa yang kedua. Untuk separuh masa yang kedua ni, yes, baru nampak ada sikit lah serang menyerang satu sama lain. Untuk pasukan Croatia, mereka berjaya melakukan gol pertama melalui Perisic. Lepas gol pertama daripada pasukan Croatia ini, baru nampak Portugal tu macam kena sepak. Dia macam baru nak attack guys. Gol pasukan Portugal hadir pada minit ke-68 selepas pasukan Portugal dihadiahkan sepakan penalti. Dan jaringan itu telah dijaringkan tidak lain tidak bukan sudah semestinya Sui Cristiano Ronaldo. Pasukan Croatia tidak menunjukkan respon negatif, malahan pasukan Croatia terus menyerang pasukan Portugal. Banyak percubaan sebenarnya daripada pasukan Croatia, even yang paling aku ingat adalah daripada Kovacic, tiang tuan-tuan sikit lagi tu. Dan pada minit ke-81, satu pertukaran yang sangat-sangat menarik telah terjadi yang di mana Cristiano Ronaldo telah dibawa keluar. Gol kedua pasukan Portugal hadir di dalam minit tambahan selepas Gonzalo Ramos muncul sebagai wira melakukan satu tandukan yang sangat menarik menewaskan penjaga gol Croatia. Dengan gol kedua daripada pasukan Portugal itu telah memaksa pasukan Croatia melakukan total attack, all out guys. Attack terus. Dan usaha Croatia itu berhasil selepas betul-betul dah nak habis guys. Dan 16 minit masa tambahan hadirnya satu gol. Tetapi selepas keputusan VAR, gol itu telah terbatal. Keputusan 2-1 itu kekal sehingga tamat permainan.